Dia buat ujian DNA dan menemui sesuatu yang tidak dijangka. Sebagai doktor IVF, ini satu cerita yang saya selalu fikirkan. Bukan untuk menakutkan, tetapi untuk ingatkan kita tentang pentingnya ketepatan. Pada tahun 1995 di Australia, seorang pesakit menjalani IVF. 2 embrio dimasukkan. Dia mengandung kembar. Dia melahirkan 2 anak perempuan yang sihat. Dia besarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Selama bertahun-tahun, semuanya nampak normal. Hampir 30 tahun kemudian, salah seorang anak buat ujian DNA. Keputusan itu menimbulkan persoalan. Tiada hubungan genetik dengan ibu yang mengandungnya. Ini membawa kepada siasatan lanjut. Didapati berlaku kesilapan makmal IVF yang sangat jarang. Kes seperti ini sangat jarang berlaku. Tetapi dalam perubatan, walaupun jarang, ia tetap penting. Dalam IVF, kita bekerja dengan sel yang sangat kecil, embrio yang nampak sama. Sebab itu, kita perlukan sistem. Kita perlukan sistem pengenalan pesakit yang ketat, double check setiap langkah, sistem pengesanan elektronik. Setiap langkah diperiksa berkali-kali. Hari ini IVF jauh lebih maju berbanding dahulu. Jutaan bayi telah dilahirkan dengan selamat. Sistem keselamatan juga semakin baik. Kita juga ada teknologi baru. Ujian darah awal kehamilan boleh sahkan maklumat genetik. Ini memberi keyakinan tambahan. Ini bukan untuk menyalahkan IVF. Ini tentang tanggungjawab dalam rawatan ini. Apabila IVF berjaya, ia membina keluarga, dan bila dilakukan dengan betul, ia mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Follow untuk penerangan kesuburan yang jelas. Tanya Ask Dr. Selva di Melaka Fertility.